Tetapi ada yang kata bahawa kalau dah kena kanser ni tunggu mati je lah. Ya. Apatah lagi bila doktor pula cakap, doktor kata bahawa kamu kalau ikutkan pada stage 4 ni, lepas ini terminal, rasanya tak lama. Maka bila dengar daripada doktor, doktor jarang cakap begitu. Ya, doktor kena cakap dengan cara yang betul. Tetapi kadang-kadang bila cakap stage 4 sahaja, ramai yang memberi respon yaus, bahawa saya dah tak boleh buat apa dah. Kan? Dia berputus asa, dan yang keduanya kafur, iaitu tidak bersyukur. Dia kata bahawa entahlah apa dah jadi. Kan? Bila kena masalah penyakit ke, masalah keluarga ke, bila masalah tempat kerja ke, masalah kenderaan ke apa, dia rasa susah. Kan? Dia rasa macam habis dah segala-gala nikmat yang Allah berikan. Dan ini adalah komentar pada ayat yang ke-9. Tetapi ada satu lagi, psikologi manusia pada ayat yang ke-10 yang Allah nyatakan, dan kita belajar pada hari ini, pada kuliah maghrib ini tuan-tuan, agar apa? Agar kita akan jaga diri kita, yang akan diberitahu pada ayat 11 nanti, agar dua sifat sebentar tadi jangan sekali-kali muncul, dan kalau nak muncul kita kena break.